Polis Diraja Malaysia PDRM kini mampu mengesan dadah dalam air kencing hanya dalam 20 saat, menerusi kit ujian biosensor jauh lebih pantas berbanding proses terdahulu yang mengambil masa sehingga 2 hari. Kit ini merupakan hasil usaha sama antara Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN dan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM yang bertujuan memperkukuh keupayaan penguatkuasaan dengan teknologi saintifik. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayub Han Maiden PC menyatakan bahawa inisiatif ini turut melibatkan penyelidikan mengenai dadah psikoaktif baru dan penghasilan dadah secara haram di Malaysia. Sebanyak 6 pakej kerja dirangka termasuk pembangunan strip ujian biosensor dan pangkalan data forensik molekul. Setakat ini RM2.4 juta daripada RM8.4 juta yang diluluskan oleh Kementerian Dalam Negeri telah disalurkan bagi pelaksanaan program ini dan PDRM bercadang memohon tambahan RM80 juta untuk memperkukuh keberkesanannya.